Seminggu tunggu result pembiayaan rumah tapi bank senyap 1000 bahasa. Anda dah hantar semua dokumen, payslip, bank statement tapi bila tanya banker jawapannya masih dalam proses. Hati pun mula tak tenang fikir status loan lulus ke tak. Paling risau owner rumah tak sabar atau ejen rumah mula mendesak. Sila hari bulan rumah idaman anda tu dikebas orang lain sebab loan proses lambat sangat. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Sebenarnya cepat atau lambat result tu keluar, ia sangat bergantung pada betapa lengkapnya dokumen yang anda bagi. Kalau dokumen cincai-cincai, bank kena minta berkali-kali lagilah lambat prosesnya. Selain itu, ia bergantung pada soalan daripada underwriter juga. Kalau profil kewangan anda ada isu atau complicated, underwriter bank mesti akan tanya banyak soalan tambahan dan juga minta dokumen sokongan sebelum boleh lulus. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan loan rumah yang sesuai. Faktor masa pun main peranan. Kalau anda apply masa hujung tahun atau musim perayaan, proses memang akan jadi perlahan. Yelah sebab ramai staf bank bercuti dan berlaku kekurangan tenaga kerja. Jadi tiada tempoh masa yang tetap. Boleh jadi 3 hari dah lulus, boleh jadi 2 minggu dah lulus. Kalau dah lama sangat senyap, anda berhak untuk tanya status terkini pada banker anda. Follow Melissa for more tips.